Apakah hukum kita buang sampah dalam tanah orang? Molek lah perangai. Molek. Tengok ni. Jahat-jahat belaka mari malam ni. Lagi. Biarlah. Dah baik tak mau mari. Dah. Biar. Mari tanya soalan. Allah dah heran kita dosa banyak. Allah heran kenapa tak mau minta maaf ke dia. Kerana dia maha pemaaf. Faham lagi? Kita banyak dosa tak? Tak boleh. Kerana kita lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dijadikan manusia sangat lemah. Okey. Dia kata boleh tak buang sampah dalam tanah orang? Jawab dia gini, kalau kau buang sampah dalam tanahmu boleh tak? Sudah terjawab. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak betul iman kamu, melainkan kamu suka apa yang kamu pada orang, apa yang kamu suka pada kamu. Kalau kamu tak suka pada kamu, jangan buat pada orang. Kamu tak suka orang lepas sampah dalam tanahmu, jangan buat dalam tanah orang. Itu iman. Okey? Ada orang nyapu sampah jiran pergi pasar, dia nyapu sampai kat pagar, tengok buat gitu. Ada tak perangai? Ada? Mungkin hitam bubuh CCTV tengok. Kalau bini kita buat kerja gitu jutik telinga. Faham? Tak boleh buat lagu tu. Sampah kita tiup dah angin lain. Dia sapu tengok. Apa pegang sampah ui kau orang. Tapi kalau buah jiran jatuh dalam pagar, mana kira? Buah jiran, buah pelang, pak util jatuh dalam pagar kita. Boleh tak ambil? Boleh. Haram makan. Ambil boleh. Berapa kita boleh alih tanah kita? Berapa haram makan buah orang? Jelas situ. Okey? Ni anak tengok anak buat balik buah jiran buat masuk dalam rumah pun tak kata apa. Bibi ku ambil tu anak tu buah banyak sangat tu. Hak rumah cik Ani mai. Jatuh kita ambil 15 utik. Mana sangat ambil buah ke? Ya ambil bisa koyok. Koyok. Mak bodoh kau tukar koyok. Bang, molek-molek ada cicah sambal. Tak. Anak tak berdosa, mak masuk neraka. Nah.